Bos EcoShop baru je masuk Billionaires List sebab dia baru je buat IPO itu. You pula masih stuck 5-6% setahun. So IPO ni bukan benda main-main dia. Dia jual 860 juta unit saham. Harga asal dia nak letak RM1.21 lah. Tapi adalah masalah sikit. Dia terpaksa jual RM1.13 sebab market tengah kurang memberansangkan. Tapi yalah, even lepas dah potong harga pun, founder dia, Datuk Seri Lee Kawat, masih lagi menjadi seorang billionaire. Sebab bila kita buat IPO, kita tak release semua saham. Dia ataupun beliau masih lagi pegang 73.1 of the holding of the syarikat tersebut. Lepas listing lah. Kalau kita letak RM1,000 dalam saham EcoShop ni, bila dia naik lagi, tak perlu tunggu 10 tahun pun, boleh nampak hasil. Sebab tiap-tiap hari, I tengok kedai dia penuh dengan orang. I bukan apa, I just nak orang kita ni explore peluang-peluang IPO macam ni, bukan stuck dengan tabung-tabung yang simple, yang basic, yang biasa I sebut lah. Tapi tabung-tabung semua tu penting. Cuma beyond that lah. And of course lah, ada orang akan kata risky lah saham ni. Tapi I tanya balik you, hidup kita ni tak cukup risky ke? Kalau kita tak pandai gandakan duit kita, sampai bila-bila pun kita akan rasa macam susah dan sesak. So, cubalah korang belajar sebab most of these companies dia nak raise funds untuk expand. And of course lah, dia nak unlock the value of dia punya investment juga. Kalau kau nak tahu, ramai je pelabur-pelabur besar, contohnya macam fund manager dan juga syarikat pelaburan yang besar-besar dah chop awal-awal saham-saham macam ni. Sebab apa? Sebab diorang nampak peluang. You guys pula macam mana? Masih tunggu untuk confirm untung baru nak invest? Sampai bila lah kau nak tunggu? So, benda ni tak susah ya? So, fikir baik-baik. Next IPO, you nak masuk ke? Atau nak tengok je?